apa kata pakar tentang kolesterol. Okey, Dr. Daniel G. Clark. Kolesterol memperbaiki sistem imuniti badan, membasmi virus dan bakteria. Okey. Mempercepatkan proses penyembuhan sel-sel badan manusia, membakar lemak badan yang berlebihan, meningkatkan kekuatan tulang dan otot, memperlambatkan proses penuaan dan awet muda. Itu kelebihan kolesterol. Jadi kita kena amalkan. Okey, seterusnya daripada apa ni? Dr. Bernard Jensen. Okey, kolesterol mempunyai peranan terapi yang penting dalam AIDS, kanser, penyakit berkaitan dengan jantung, kecil manis, penyakit autoimunisasi, alergik, kudis, gout, sesama dan lain-lain. Kolesterol terdapat bahan antioksidan dan ianya bersifat anti keradangan yang juga merupakan satu sumber mustahak untuk vitamin, mineral, enzim dan asid amino. Itu kata pakar. Maksudnya kita kena guna produk, kita kena makan. Use the product, feel the product, share the experience. Itu permulaan untuk kita mengguna produk. Okey, produk kita yang pertama adalah untuk menjaga kesihatan dan produk premium kita. Kita ada produk C2 Joy. Okey, C2 Joy. Okey. Ini produk C2 Joy kita. Ini saya cek dia. Dia dalam bentuk sachet. Kita tak pakai tin. Kita pakai sachet. Okey, kolesterol 6 jam pertama kita daripada New Zealand, kalsium kompleks untuk trokal. Okey, jadi dia baik untuk manfaat. Okey, contoh dia penyakit yang kronik lah. Ini untuk C2 Joy. Sebab C2 Joy ada kalsium dan kolesterol. Okey, dia baik untuk masalah kesihatan yang kronik. Okey, yang kedua kita ada produk Colever. Colever ni dia lebih dia produk apa? Produk kolesterol 6 jam yang pertama. Okey, tambahan dengan beta glukan dan kalsium. Okey, dia baik untuk membantu kita dari segi jantung, okey, dan kolesterol, kolesterol tinggi. Jadi testimoni daripada dua produk ni, Situ Joy, daripada saya sendiri, saya pernah jatuh daripada siling rumah. Masa tu saya tengah bela atap rumah, jadi saya jatuh ketinggian lebih kurang dalam 12 kaki ke bawah. Jadi memang sakit lah. Jadi saya terus ke hospital, cek, alhamdulillah tak ada patah, tak ada apa. Jadi asbab dia tu saya teringat saya ada minum susu Situ Joy waktu tu. Waktu tu memang ada Situ Joy je, produk lain tak ada. Jadi itulah sebabkan kita mengamal, insya-Allah alhamdulillah badan kita sihat, badan kita, tulang-tulang kita kuat, dia takkan bagi kita kecederaan. Jadi kita cuma amalkan saja. Okey, itu dua produk yang kita nampak yang bagus untuk seisi keluarga. Seisi keluarga kena minum, kena amalkan. Bila kita amalkan baru kita dapat dia punya manfaat. Okey, produk kita yang ketiga adalah Berry Milk. Berry Milk adalah produk yang datang yang ini, Berry Milk. Ini kotak dia. Okey, dia ada ekstrak anggur hitam, dia ada ekstrak buah delima dan ekstrak brokoli. Dia ni sebenarnya produk yang bagus untuk cuci kita punya darah. Cuci darah, mencairkan darah, mencantikkan darah. Okay. Dalam selain tu dia membantu kita, dia bagi badan kita ni tinggi vitamin C, high vitamin C. Jadi dia akan duduk dalam badan kita selama 72 jam. Okay. Jadi maksudnya bila kita minum satu sachet dia cover untuk 3 hari. Bayangkan tuan-tuan. Tapi sebabkan produk Berry Milk ni dia sangat sedap, jadi dia terpaksa minum hari-hari. Kena minum hari-hari tuan. Jadi bagus dia adalah untuk lawan radikal bebas, tingkatkan imun, dilindungi sel, cegahkan penuaan dan penyakit kronik. Orang perempuan yang ada masalah muka jeragat, okey, minum. InsyaAllah banyak perubahan testimoni kita dapat. Bahawa orang perempuan yang ada masalah period tak teratur, masalah kesihatan dalaman perempuan semua, boleh amalkan Berry Milk ni. Nampak? 2-3 sachet je minum, insyaAllah. Ada kesan dia. Sangat cepat. Sebab kita produk premium. Kita bukan produk buat kat belakang rumah. Ini produk premium. Okey, seterusnya kita ada Alitera. Alitera. Ini Alitera. Ini mula-mula keluar. Alitera hitam. Alitera ni dia bagus sebab dia dah ada cendawan susu harimau. Kat dalam dia ada tongkat ali dan ada kurma merah.
Okey, yang ni bagus untuk masalah kesihatan kita, contohnya masalah paru-paru, masalah kita kalau sesak nafas. Jadi testimoni yang saya dapat daripada Aloe Hitam ni, kawan-kawan saya ni merokok. Bila dia merokok, saya bagi dia produk ni secara automatik, alhamdulillah dia dah berhenti merokok. Berhenti merokok. Ni Aloe Hitam lepas tu saya dapat testimoni lagi daripada Aloe Hitam ni, orang ni minum air ketum. Minum air ketum bertahun-tahun dah. Satu botol RM20. Setiap hari beli. Saya bagi dia minum ni, alhamdulillah berhenti. Sekarang ni tak minum dah air ketum dah. Dah minum Aloe Vera. Dia cuci balik getah-getah daripada badan kita tu. Dia buang semua. Itu yang manfaat. Saya nampak dua produk yang Aloe Vera Hitam ni sangat bagus untuk lelaki. Okay. Yang seterusnya kita ada produk Aloe Vera Merah. Aloe Vera Merah ni ada tambahan kat sini ashwagandha, maca dan epimedium. Yang ini dia baik untuk orang yang lemah libido, lelaki dan perempuan. Yang ada masalah hubungan suami isteri dia kurang. Jadi amalkan minum Aloe Vera Merah ni. Aloe Vera Plus nama dia. Jadi testimoni setakat ni memang banyak dah. Tuan-tuan boleh tanya kawan-kawan ataupun orang yang kenalkan nanti, apa kebaikan Aloe Vera ni. Okay. Jadi kalau tuan-tuan tahu nama dia tu pun dah bagi satu tunjuk jalan dia dah. Ali Tera. Ali Tera. Kalau Ali tak Tera, dia tak letak dekat kotak tu tuan-tuan. Itu dia. Jadi tuan-tuan boleh tanya apa kebaikan Aloe Tera Plus. Okey, seterusnya produk yang terakhir kita ada produk Blessed. Blessed ni. Okey, ni Blessed Blessed ni produk dia panggil Bijian Rahmat. Bijian Rahmat ada 8 dalam satu. Dia ada apa tu sauda, dia ada minyak zaitun, dia ada madu, ada kurma, ada buah markisah, ada vitamin K tu. Okey, vitamin E, CoQ10 dan sebagainya. Okey. Jadi dia baik untuk jantung tuan-tuan. Jantung kita ni perlu kena bagi dia makan. Sebab kita tak ada benda lain kita nak makan. Jadi jantung kita perlukan ada makanan untuk sihatkan dan membantu untuk umur yang panjang. Jadi kalau tuan-tuan rasa badan tu rasa macam dada tu sakit-sakit, amalkanlah Blessed ni. Sebab saya nampak kawan-kawan kita dah mula dah makan. Saya pun sendiri dah start makan. Sebab saya rasa penting. Blessed ni sedap tuan-tuan. Rasa dia kayangan punya rasa. Dia bagus untuk jantung, tekanan darah dan kolesterol. Jadi amalkan. Jangan tinggal. Nak sihat, kena amal. Jangan tak. Kena amal. Banyak orang kita ni yang berniaga tak mengamalkan produk. Menjual produk dia pandai tapi dia tak makan produk. Pening kita tuan-tuan. Okey, jadi simptom kekurangan kalsium menyebabkan tulang kita ni bermasalah. Kita akan dapat kekejangan, kita mudah dapat gigi yang rapuh kan. Lepas tu kita ada masalah apa lagi tu? Semua masalah lah. Cepat marah, kita mudah jatuh sakit kan. Jadi kita kena amalkan. Jadi tulang kita ni dia keras. Jadi cara kita nak bagi dia mantap, dia kena minum susu tu, amalkan. Kalau tidak, kita akan mendapat tulang yang rapuh. Jadi lemah, mudah patah akibat kepadatan tulang tadi. Jadi itu yang kita nak kena guna produk.